Hey, what's up guys? So esok weekend tapi semua tak boleh rehat lagi. Kita kena buat peach cobbler. Siapa in charge dessert dekat rumah tu boleh buat yang ni. Korang ambil satu tin buah peach. Kita tak nak air dia, kita nak buah dia saja. Korang letakkan 1/4 cawan gula, and then tambahkan ni cinnamon ataupun serbuk kayu manis. Siapa tak makan cinnamon jangan risau, letak je. Dia tak akan rasa sangat nanti. Okey, ambil 1 cawan tepung gandum, setengah cawan gula, 2 teaspoon baking powder, and then garam sikit. Lepas tu 2/3 cawan fresh milk, and then masukkan 1 biji telur, 1 penutup kecil asam vanila, kacau sampai sebati, and then korang ambil 2 sudu butter, korang cairkan sekejap saja. Lepas tu kita layerkan butter dulu kat bawah, lepas tu letakkan adunan tu kat atas, and baru letak kita punya buah peach dekat atas. Jangan gaul-gaul, jangan terbalikkan, jangan kacau, mix, biar macam ni saja. And then lepas tu bakar dalam oven pada suhu 175 Celsius selama 40 minit. Dia akan keluar cantik golden brown macam ni. Boleh serve makan panas-panas. Buat buka puasa boleh, tapi I think better makan time morih kot lagi enjoy. And letakkan aiskrim vanila kat atas. Sangat sedap. Tolonglah buat, simple sahaja. Jangan give up lagi. I know you can do it. Kita teruskan buat assignment ni one by one sampai jadi. Oh, sedap ya.